Assalamualaikum guys, selamat petang. Okay, hari ni saya ambil satu kereta Iris, kereta customer saya. Okay, kawan saya satu ada ambil satu kereta Persona, kereta customer saya juga. Okay, minta tolong kat dia. Ini kereta Iris Executive. Alhamdulillah, saya selama apa? Sekejap selama saya jual kereta Proton 2 tahun ni, 2 tahun lebih. Sama sikit. Saya jual 2 kali je Iris. Okay, sambung balik. So ini Iris Executive. Okay, Alhamdulillah. Jomlah kita pergi isi minyak dulu. Macam biasa minyak dah start blinking. Mana nak buka ni? Okay, sambung nanti. Bye bye. Okay guys, dah sampai tempat isi minyak. Satu Iris, satu Persona. InsyaAllah nanti deliver. Semua deliver kat showroom saja. Semua deliver kat showroom je. Okay, nanti saya sambung balik. Saya pun pening ni, saya buat video dua. Selalunya saya buat video satu customer satu video. Ni dua customer satu video. Tak tahu macam mana nak agih kan. Tak apalah, kita sambung je lagi. Okay guys, sambungan. Nak hantar kereta ni pergi tinted. Okay, customer ni ada add-on tinted. Lepas tu satu lagi kereta Iris. Mana mungkin video ni akan bercampur sikit lah, korang akan pening. Saya tengok tunjuk video S70. Nanti deliver kereta Persona ke Iris ke pening sikit. Okay, okay, pening sikit. Okay, ni kereta Iris. Kereta S70 dengan kereta Iris ni nak hantar pergi tinted. Alright. Jadi dah tak sempat dah. Korang kalau nak beli kereta before raya kan, korang video ni dah upload lah. Mungkin dah raya kot video ni dah upload, ataupun sebelum raya dah tak sempat dah. Okay, InsyaAllah mana cari kereta lepas raya boleh terus PM saya. Sekejap saya nak setting dulu. Nak bagi nombor plate, letak siap-siap dalam kereta. Pergi tinted, hantar basuh. Ini nak deliver petang ni. Saya ada 2 kereta nak deliver hari ni. Okay, jom Cargas. Okay guys, dah settle dah. Letak free gift dengan letak free gift dengan apa, nombor plate semua. Yang ni bersama. Kita letak kunci ni dekat kedai tinted dulu. Nanti kedai tinted datang ambil lah. Okay, jom kita sambung ini next part. Okay guys, tadi dah settle deliver dekat Ceras. So sekarang ni saya nak deliver 2 biji kereta ni. Satu S70, satu kereta Persona Premium. So kita tunggu customer sampai sahaja. Let's go. Pukul 11 malam. Okay guys, settle deliver untuk S70. Customer tak nak ambil video. Customer malu-malu, shy cat. Okay lah, kita settlekan kereta tu pula. Tunggu customer beredar dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, jom settle kereta ni pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Arif. Hari ni saya dapat Persona Premium. Saya ambil daripada Abang Rahim kita dekat Station 15. So proses dia ambil masa dalam tak sampai seminggu saya boleh dapat kereta sebelum raya. So apa-apa kalau kawan-kawan nak beli kereta ke apa, saya recommend beli dekat Station 15 lah dengan Abang Rahim kita. So okay, enjoy my car. Selamat Hari Raya. Okay, bye. Okay guys, settle Alhamdulillah. Terima kasih kepada customer. Siapa nama ni? Hafiq. Persona Premium. Dulu dia nak apply S70, tapi loan dia boleh pergi dalam 60,000 saja. So dia ambil Persona yang paling high spec sekali, berbaloi. Okay guys, kita berjumpa insyaAllah dalam next video. Saya ada beberapa lagi kereta yang nak deliver. Okay, jumpa korang besok. Besok ke? Besok saya nak buat video juga. Ya, tunggu dia pergi dulu. Alright guys, dia dah gerak. Okay, jumpa korang besok insyaAllah. Selamat Hari Raya, Aidilfitri yang mulia. Saya nak buat live kat TikTok. Siapa-siapa boleh pergi kat TikTok saya buat live nanti malam. Okay, Assalamualaikum.